Sini pula. Ha? Awak cakap apa? Tak. Dah lama kat sini. Bang! Kasim. Roy. Ha. Oi. Ha. Bila. Ya bang, apa saya boleh bantu abang hari ni? Saya amat berkenan dengan bengkel AS Garas ni bang. Saya nak buat kelajuan untuk motor saya. Ada spek 6365, package-package ke kat sini ada bang? Okey, jap. Ada. Yang ni bang package dia. Oh. Bang, boleh cepat sikit ke? Saya banyak kerja nak buat ni. Tapi saya baru tengok. Tengok cepat sikit. Apa beza dia? Yang 3100, 2006, 1006 ni? Beza dia? Sekejap, saya tanya bos saya sekejap. Okey. Bos, ni. Budak aku tanya, apa beza 3 harga ni? Bunyi tu dia. Ni dia ada 3 harga. 1650 ni harga kalau motor kau tu datang memang dah pernah modi. Kau dah ada ECU, kau dah ada throttle body, kau dah ada carburetor, kau dah ada CDI, exhaust dan sewaktu dengannya. Kalau motor kau tu datang standard pekak, contoh untuk LC carburetor 2600. Tambahan daripada barang-barang yang ada kat dalam list ni, contoh macam CDI, carburetor, intake, exhaust dan sewaktu dengannya. Kalau motor kau standard pekak, kau datang motor kau fuel injection 3150. Tambahan yang daripada dalam list ni apa? ECU, throttle body, injector, exhaust, dyno dan sewaktu dengannya. Faham tak? Kau dengar apa aku cakap dengan kau ni? Dengar. Ada bos. Tu ex saya tu. Ex kau? Tu siapa? Pak baru lah tu. Kau nak tunjuk lah tu kat saya. Oh baru Bang, tolong tengok jap motor kami ni Bos. Bos ikut je cara saya. Ya kan je. Okey? Ya ayang. Motor ibu hantar motor ya. Mari sini abang bawa kedai. Tak apa, ayang boleh duduk. Dia abang bawa. Mana aja orang. Cuma guru. Tahu kita orang. Kan gerak tu tadi nak buat sangat. Bang, tak ada aspek ke? Tak jadi bang, tak jadi. Next day. Dia tak edit dah. Wak, sorry punya awak yang. Saya sebenarnya nak jadikan act saya tu. Sorry Oh, tak apalah. Lagipun saya pun single. Single? Kau satu apa tadi? Kau satu apa? Aku rasa dah kot. Sebab diorang dah gerak dah pun. Bos, dah nak lapat dah bos. Memang nak betul jadi ni. Kira jadi ni bos. Jadi betul dah ni? Lantak korang lah.